Saya nak beritahu, jangan malu untuk nak mula dengan modal yang kecil. Kita kena start dengan modal yang berapa sahaja yang kita ada. Kan? Dalam suggestion, selalu saya akan beritahu, start dengan 500 pun tak apa. Saya ada beberapa orang student yang memang start dengan modal yang rendah. Ada yang start dengan 500, ada yang start dengan 700. Tapi, dengan konsisten dalam membuat kajian, dalam kita follow step by step yang perlu kita buat untuk nak buat duit, InsyaAllah lagi mudah. Sebab yang mahalnya dekat dalam saham ni adalah experience, bukan modal. So apa yang kita perlu buat ialah kita belajar dengan tenang, faham pergerakan market, buat kajian dan latihan tu berulang-ulang agar kita jadi cekap dengan lebih cepat. So, coaching saya memang direct, ianya santai dan fokus kepada yang real pergerakannya. Sebab yang penting, teknik tersebut boleh kita praktikkan untuk jangka masa yang lama. Jadi, kalau nak mula dengan modal yang rendah, boleh klik. Kenapa susah sangat aku nak sebut klik link kat TikTok ni? Kan? Kalau anda nak mula dengan modal yang rendah dan selesa, boleh klik link di TikTok Kursus Air Saham. Yes, berjaya. Let's go.